Yang tanya saya dah kahwin, saya dah ada rumah, anak-anak saya pun semua dah habis belajar, saya dah ada kereta, saya dah pergi haji umrah. Jadi apa gunanya emas kepada saya sebenarnya? Jadi soalan-soalan ni sangat bagus. Jadi untuk tuan-puan yang nak tahu jawapan dia, tuan-puan boleh save juga video ni supaya video ni tak hilang daripada FYP tuan-puan. Selain daripada perkara yang disebutkan tadi tuan-puan, emas ni sebenarnya boleh dijadikan sebagai protection ataupun simpanan persaraan untuk kita bila kita dah berusia nanti. Sebab bila kita umur 55, 60, 70 dan sebagainya tuan-puan, waktu tu kita dah tak mampu lagi nak bekerja. Kudrat kita dah tak sama dengan dulu. Tenaga kita dah tak sama dengan dulu. Jadi, apa yang kita kena buat? Kita kena ada simpanan yang cukup. Kalau kita dah rasa kita dah settle semua, rumah dah ada, isteri dah ada apa semua, tuan-puan kita kena ready untuk jangka masa panjang, iaitu pada waktu kita bersara. Jadi, simpan emas, menabung emas daripada sekarang untuk dana persaraan nanti. Supaya in case apa-apa yang kita nak, apa yang berlaku kepada diri kita, kita tak perlu susahkan orang lain, kita tak perlu susahkan anak-anak, susahkan adik-beradik dan sebagainya, sebab kita dah ada saving kita sendiri, iaitu dalam bentuk emas. Yang mana emas ni kita tahu tuan-puan, nilai dia makin lama makin bertambah, makin lama makin meningkat. Dan bila kita simpan lama-lama, of course kita akan dapat untung daripada kenaikan harga emas tersebut. Dan sangat membantu pada waktu kita kecemasan. Okey? Perkongsian santai tapi sampai, teruskan follow saya.